apa pun. Kita nak kena pada badan. Ya? Itu saya punya kaedah. Orang lain tak benda tak wajib dan tak apa. Cuma nak ada je. Ya? Baik. Boleh tak? Okey. Kemudian tuan dapatkan begini. Ini sebelah sini. Sebab kita nak lekatkan jenazah sama dia. Rapat sini. Rapat macam ni, macam ni. Jadikan dia ruang sini saja. Gitu. Mayat letih. Tak apa, boleh nak tengok juga. Tak. Tak apa. Cuba bayangkanlah kan, kalau dah mayat macam tu bangun kan. Bayangkanlah tuan. Tengah buat lagi. Kalau tuan-tuan apa akan berlaku bila bayar macam tu? Kalau saya peluk dia, dah bangun dah, alhamdulillah. Tak payah kita nak mandikan dia. Mandikan dia awak. Okey, baik. Okey, saya minta dalam 4 orang boleh tak? Kaedah saya tadi 4 orang, kalau boleh lah. Saja dia tengok. Nak angkat jenazah. Ambillah 4 orang, siapa nak buat? Tolong angkat 4 orang. Jenazah. Kalau mampu saya nak tunggu cara saya tadi. Kalau boleh 4 orang semua. Kalau tak boleh buat cara tuan-tuan macam mana nak angkat. Buat 5 orang. Buat. Ayah, cuba dihitam tu. 4 orang. Angkatlah. Okey. Tuan-tuan, untuk orang yang nak pegang bahu atau kepala, pastikan orang yang besar badan sikit daripada yang pegang kaki. Ini pegang kaki tu Malik Nur. Hak pegang tu je. Tuan-tuan ingat angkat jenazah dengan kasih sayang. Okey, baik. Ni ada orang bantu angkat. Okey. Okey, langkah tak apa. Okey, perlahan. Letak kepada tu. Alhamdulillah. Pastikan masuk tak? Lubang, masuk tak? Kepala. Mati je. Okey, bolehlah hansip tarik sikit. Okey. Katakan okey, terima kasih. Bagi je. Katakanlah ini jenazah yang terlepas. Kita mandikan, kita akan bawa terus ke depan. Ini anggap tak ada lah. Ini badan dia sebenarnya ditutup dengan kain basah tadi. Okey. Tolong koyakkan apa tu? Kapas. Biasanya kita akan buat dalam 2 kaki gunting, 2 kaki gunting. Jadi ini orang perempuan boleh buat kerja Antara kita tu gunting 2 kaki masuk dalam dulang. Gunting macam ni. Ada gunting tak ada? Kalau orang bawa Facebook orang ada gunting. Saya nak tunjuk macam mana nak gunting. Tak bisa dah. Kalau tak gunting pun tak apa, tapi nak tunjuk macam mana gunting kan. Peralatan mestilah gunting tu mustahab. Okey. Apa? Allahu akbar kabir. Okey, bayangkan. Bayangkan. Ada alhamdulillah bagus. Orang perempuan kalau tak ada gunting ni perempuan. Gunting gini tadi. Buat gunting. Lebih kurang dalam 2 kaki. Ya, lebih kurang dalam 2 kaki. Jangan buang dia punya kesian sebab nanti dia melekat. Bila sampai sini, semasa ada anggap yang ni ada lapik tadi Tutup. Yang ketat apa tu kain basah tadi. Angkat sikit, pertama tutup kawasan aurat dulu. Tak macam ni, angkat saja. Senang. Jangan pening-pening, tarik saja kalau tak perlu. Ya, kain basah buka. Tadi saya cerita ini, jangan cakap ini saya anggap kain basah tadi dah anggap. Yang ini sebagai lapik baju dia. Hidup, kesian dia nak buang. Nak dari training kesian dia. Okey? Boleh? Ini katakan orang laki-laki dulu. Tutupkan kawasan belah. Ini celah dia ni. Kalau ikut dia ada kangkang celah, kita masuk belah situ dah. Faham tak? Ya? Lagi. Anggaplah gitu. Saya pun cakap gitu. Buang lah. Okey. Ini sampai ni lah. Sampai pusat dia. Betul tak? Tangan awak tak buat ni. Buat dia. Jadi tutup. Okey. Apa dia? Mayat tak tidur diam. Ini pun tak ada masalah.
simbol saja. Kita cuba tujuan kapas ni memudahkan untuk menutup aurat saja, tak ada apa-apa. Tak ada kapas pun boleh dengan cara kain kita ni tak transpirasi. Kain lah kain jenis berapa ringgit atau bulan nipis. Sangkut-sangkut dia kan nampak aja. Kan? Kawan-kawan lah tak terim. Kan? Masih hidup tak terim, kau tak terim. Faham je lah kan? Kan ada warna belang-belang pula. Itu yang kita tak nak tu. Sebab akan timbul fitnah. Sebab itu kalau kita letak begini, dah tak nampak kan? Kalau kita tak coverkan dia dengan Kapas. dengan apa nama dia ni? Cover dengan kapas, dah tak nampak. Okey. Sebab saya nak tunjuk sebelah sini. Okay. Yang ni senang saja untuk tangan. Okey. Mula-mula lempangkan dulu, letak tangan di sini. Okey. Letak sini, ni tak begini, dah bungkus tangan tu. Senang tak? Nampak senang kan? Belum buat lagi, tak apa. Okey, selesai. Boleh? Yang ni. Kemudian kita ambil lagi untuk bungkus kat kaki. Kalau boleh ni ambil. Oh, Okey. Dah cukup, tak payah. Anggap je lah. Anggap ni memenuhi memenuhi. Pakaikan dia stokin. Kan lah mana? Betul boleh tarik dia bagi dia. Ni celah-celah dia. Tarik sikit, tarik sikit, tarik sikit, tarik. Tutup dia. Boleh? Nampak? Ada orang tengah letak letak apa mula. Orang Melayu punya metode senang je. Kalau mati bersalin, letaklah telur di bawah. Ketiak apa, dia tak boleh terbang, jadi punjana takut telur yang tu. Dia kalau dia nak cekik tu Haji, Abang Haji ni letak telur kat ketiak. Ustaz dia cerita. Gurau. Janganlah marah. Gurau, okey. Sebenarnya kapas yang ada di belakang ni pun boleh digunakan untuk support, bantu kepada sekiranya kapas tak cukup. Baik. Ini kapas akhir Kapas akhir ni tuan-tuan. Ini kita anggap jenazah yang cukup baik, ada apa dia? Itu saya tak nak macam tu. Kalau tidak kesian ya, bagi. Patutnya dah ada awal. Sini benda-benda macam ni. Baik. Kita tutup. Kita. Alah. Memang dia. Dia. Okey. Beriman dia senyum aja. Tolong aja. Wasiat mana yang patut boleh tak? Okey Boleh Boleh nak ambil tengok gambar. Tapi jangan post kat FB. Akan ada kan. Tengah masa dah orang nak lihat. Senyum. Ada juga setengah orang dia gunakan kapas untuk tutup hidung dia. Boleh lah. Tak tutup pun tak. Mengapa? Sebab nanti sebelum kita nak tutup jenazah itu, kita akan ambil satu kapas terus tutup muka dia. Jadi tak payahlah sumbat-sumbat. Kecuali yang jenis keluar sahaja. Boleh? Boleh? Okey. Sekarang kita buat, bila dah kita ni, kita akan bentang balik. Tolong bentang dulu. Okey. Yang ini kuku-kuku. Yang kuku potong, yang rambut cabut, yang betul yang pergi kejar lagi tu, masukkan ke sini. Masukkan ni. Okey. Okey. Mana. Okey. Baju. Baju. Masa dia tak ikut. Tak apa. Nanti kita betulkan balik. Sabar, kita train balik. Jangan risau. Ni ada cekak ni. Ni teluk belanga ni. Okey. Okey. Yang ini, yang lebih ni nak dah kita selit di bawah jenazah.
Bawah dia. Besar ni, muat tu. Saiz memang saiz dia lah. Betul. Memang saiz dia. Dia kena jadi model tu. Dia macam dah memang set lah, betul-betul lah. Rompukan. Okey, sunat kita kiri kanan. Maknanya kain yang kiri duduk di bawah, kain yang kanan duduk di sebelah atas. Boleh? Ini kalau untuk orang lelaki, orang perempuan pun sama. Semua tambahkan tutup dengan telekung tadi. Tolong ambil telekung tadi. Sekejap. Tak, ini contoh kita nak tunjuk. Bukan jadi perempuan dah, awak bukan perempuan. Tak. Aduh. Okey. Ini telekung. Maka telekungnya kita letak di sini saja. Tarik sikit. Gitu. Nampak? Ni lepas tu masukkan di bawah kepala. Nampak? Alah comelnya. Ambil gambar sikit. Ya. Ini tudung di sini. Maknanya yang ni akan masuk di bawah kepala. Itu kita. Kalau ada sekat, pakai sekat. Tak ada, pakai kain lebihan daripada kain kapan ni buat sebagai sekat dia. Ya. Kalau nak pakai serkaf tudung tu yang warna putih pun boleh juga. Tak ada masalah. Macam telekung kan, nak dimaji tu terus pakai. Tak ada masalah. Contoh ini untuk orang perempuan. Ya, kalau pakai telekung yang kita beli sendiri tu sama juga kaedahnya pakai. Boleh? Ya. Okey. Kalau orang lelaki nak pakai serban. Ada serban tu? Ya, saya. Sebelum kita letak kapas. Saya tak buat lah tadi kan. Pasal kesian nanti kat dia. Lagipun pasal kita dah balut tadi kan. Letak saja di sini, terus pasangkan cawan. Lepas tu baru kita letakkan kapas. Bukan basah nanti. Pasal kat sini. Ya. Basah nanti kat sini. Dia pakai kat sini, bukan pakai kat mandi. Ya? Perempuan pakai kat tempat mandi. Tak apalah, sebab saya belum ada pengalaman mandikan jenazah perempuan. Bagus. Tak apa. Okey? Angkat terus. Dah. Okey. Jadi pocong. Serban. Soroban. Dia tak payah ikat, ada ekor belakang. Macam rambut lah tu. Tindih je belakang. Bukan serban macam siapa dia pakai. Dia pakai serban duk lilik gitu. Itu nak pergi sembahyang. Ini kita nak sembahyangkan. Ya? Boleh? Maknanya sekurang-kurangnya adalah situ lebih kurang. Boleh? Sebab ini tak berapa comel, sebab dia belum tutup habis. Nanti tutup habis baru nampak kecomelan dia selepas diaksesorikan dia. Baik. InsyaAllah Allah. Okey, sekarang kita buat kaedah kapan. Baik. Tolong saya. Mula-mula tuan-tuan, main sebelah sini. Okey. Ini tolong. Seorang dekat sini. Seorang. Ini seorang lagi. Muhammad jangan kat jangan. Tarik tegang atas bawah, bagi tegang dulu. Ni, seorang lagi ni. Angah. Nak ambil gambar nak tak? Tu yang tak pegang ambil gambar apa nak? Anda nak pegang juga. Okey. Tarik ni, tarik. Seorang pegang sini, seorang pegang sana. Ini, anda tolong pegang ni. Okey. Lagi tegang, tarik tegang. Okey. Anda tarik. Ni tarik. Okey, tarik. Ni tolong yang sebelah saya ni, tolong masukkan sebelah kiri ni. Ni kepala nanti. Tarik tegang, okey? Tarik kan? Okey. Ni tarik. Pegang. Okey, letak bawah. Okey, ni selitkan bawah. Yang ni tolong pegang. Tarik tegang. Masukkan, awak masukkan. Masukkan. Ni pegang. Okey, tegang. Bagi lagi ni, cantik. Nampak? Dia tak tegang. Tarik ke belakang. Dia nak lawa-lawa. Kita nak pakai mesin macam kena gosok. Tapi takkanlah gosok kat atas ni kan? Boleh? Okey. Tak apa, tak okay. Ini sama juga, masuk lah. Tegang. Ni tarik, yang ni tarik. Masuk sini bawah. Okey. Tu tegang, tarik sikit. Tarik. Masuk bawah. Angkat jenazah. Pusing dia. Angkat jenazah.
Okey. Ini contoh satu cara dia. Kiri, kanan, kiri, kanan. Orang perempuan pun sama juga. Sama. Cuma dia tambah telekung, kain dengan 3 lagi lapisan apa nama kain kapan. Ya, yang ni baju dah ada, kain dan kapan. Okey. Katakan beginilah. Ini cara yang biasa. Ini namanya manual. Katakan. Masa ni lah kita nak apa nama? Beritahulah siapa-siapa ni, siapa waris lah nak cium-cium lah. Ada orang ni nak tulis La ilaha illallah kat dahi ni kan. Tulislah. Pakai budak apa? Bahasa ni boleh pakai? Bercelah. Ambil celak. Ambil celak. Pakai eyeshadow kan? No, ambil celak kat luar. Contoh dah pakai. Contoh saya nak beritahu Maka macam ni. Maka nak cium ke, nak apa ke lantar. Ada orang Melayu yang kata cium, nanti dulu kesat air mata. Jangan sampai menitis. Jangan, kalau lagi menitis jangan cium. Kesian, seksa mayat tu. Siapa kata? Tak ada. Sampai basah ni dia mengandung air pun tak apa. Tak salah. Tak salah. Yang salah, jangan pergi, jangan. Itu salah. Faham tak? Meleleh air mata, mana nangis, mana boleh tahan. Puan Hassan betul lah yang ajar ni. Lap. Dekat setengah jam kat situ tak boleh nak cium-cium. Masih dia gelak kawan tu lagi. Biar dia. Cium lah. Allah. Jangan dia cium tak boleh bangun sudah. Lekap. Tak mau lepas. Yang itu kosong. Boleh faham ya? Jadi tak salah air mata titik kepada jenazah. Tak apa-apa pun jadi hukum apa. Nak lap pun tak apa, simpan pun tak apa. Kenang-kenangan. Air mata. Nanti sekejap lagi. Itu kini air mata dulu. Air mata jatuh, air liur mata jatuh, semua tak apa, tinggal. Kalau nak lap lah. Kalau tak lap, ini kenangan terakhir isteriku. Sedih buat je dengar. Habis nak bagi apa lagi? Tu je lah nak bagi tinggal. Betul tak? Masuk, boleh? Okey? Bila dah selesai demikian, kita dah kata semua dah tengok, semua dah cium apa muda. Lepas tu dia kata apa? Batal semayang. Dia ada semayang. Batal tak jenazah? Dia ada semayang. Tak batal. Jenazah tak akan batal sebab taklif dia dah gugur. Yang batal orang hidup. Boleh cium isteri, cium suami, boleh cium isteri, isteri boleh cium suami. Siapa yang matilah? Yang mencium tu hidup lah. Yang dicium matilah. Tapi kalau dua-dua cium, maknanya dua-dua hidup lah. Itu juga minta maaf kau ni kadang-kadang orang kita ni pun satu hal. Masih hidup tak nak cium, dah mati barulah nak cium. Sini tak boleh cium gini. Yang ni boleh cium siapa sini? Anak-anak, saudara mara apa. Okey, boleh. Ada orang dia tutup macam ni. Sebelum tu dia kata okey dah sudah. Bila dah sudah, kita dah celak tadi semua wangi-wangi, kita pun dah tulis la ilaha illallah itu. Kita pun ambil kapas, dah selesai, ambil kapas, tutup muka, ambil balik yang bawah, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Barulah kita ikat. Nanti jangan ikat dulu, sabar. Okey, ini satu kaedah cara untuk nak tolong buka balik. Saya nak tunjukkan tuan-tuan satu cara automatik punya kapan. Ini kapan manual namanya. Saya kiri kanan. Okey, automatik. Tahu automatik? Ini laju sikit. Okey. Yang ini tak ada cium-cium punya dah. Selesai punya. Sebab jenazah busuk, orang tak nak cium. Dia tak ada tunggu-tunggu lagi. Okey. Tolong lagi pegang tegang balik. Ni bukan dia. Okey, tolong tarik tegang, ni tarik tegang. Okey. Dari sini. Ni bagi rapat sama. Nanti dulu. Okey. Gulung di sana. Sini. Okey. Gulung di sini. Okey. Kita kata gulung. Gulung. Ini automatik jalan terus. Tak ada lambat-lambat. Tadi manual. Cuma tak comel sikit. Dia laju sebab jenazah
Apa dah? Dia bau lah. Jenazah dah tak boleh tunggu lama. Tahan. Tak lemas, insya-Allah tak lemas. Dia takut. Cuma tak lemas, jangan sok. Dia takut. Contoh gitu ya. Itu cara dua, saya bagi dua cara. Satu baca manual 1 2 1 2. Yang seterusnya. Okey. Bila nak ikat, pastikan ikat di sebelah kiri. Sebab dia akan mengiring ke kanan. Dia nak buka. Ikat simpul hidup walaupun orang mati. Jangan simpul mati walaupun orang hidup. Ini ikat betul macam ikat kapek. Bila nak buka, macam mana nak buka? Gunting aja. Dah kat sana muka dia dating cangkul je. Ngak gitu. Jadi untuknya ikat hidup macam ikat rebin ataupun ikat tali kasut. Boleh. Sebelah kiri. Ikat bagi ketat. Yang itu nampak jolo-jolo tu tak? Tak cantik. Maka kita tarik dia buat bunga. Tahu buat bunga? Main cinta. Bukan begitu saya. Bagus pasal tak pernah. Ini buka ini. Ini pasal panjang sangat ni. Kalau boleh guntinglah. Okey. Buat ni. Gitu sarungkan dia. Kalau yang menu tu dia ada bunga lawa kan tu tarik. Boleh? Boleh nak kapan? Senang kan? Senang je bungkus je. Macam buat tempat bungkus okey. Ini kalau dah gini. Okey, misal kata kita dah buat gini. Tengok-tengok ada darah. Jadi kita dah sembahyang kan? Kalau kita belum sembahyang ada darah, perlu tukar kapan lagi. Imbazir Ustaz, bukan bazir, tanggungjawab. Tapi jarang orang buat. Dia jalan je tu. Tuan-tuan tolong sebab tu hari tengok kita ada argument, kita boleh bekap orang yang mengenali. Tu tak apa. Najis tak sah sembahyang. Sama, halinya sama. Sebelah kiri. Sebab semuanya akan ngiring sebelah kanan, tak akan sebelah kiri. Tujuan di situ untuk nak senang buka. Kalau sebelah kiri, sebelah sini nak buka kena angkat jari pula begitu macam zip sebelah kiri, jangan zip sebelah kiri macam ni. Okey, boleh. Okey, ada soalan? Tak payah. Kalau sana dah sembahyangkan, sini keluar darah, selesai. Saya cerita sana tak keluar darah. Bila kita gerak pusing sana pusing sini, dia pun keluar. Masa kat sana tak keluar langsung. Masa kita ni buat kapal, kita golek, keluar dah. Tengok darah jangan banyak mana. Setakat besar tapak tangan, dimaafkan. Kalau sampai darah penuh, kena ganti kain kapan sahaja. Kena ganti. Ya? Yang kena najis. Kalau tiga. Kalau telepung. Semua tukar. Boleh? Ustaz, susahnya Ustaz. Tak, kita hukum. Susah nombor 2. Ya? Macam mana adik? Ada septo dah sampai ke bumi, dah darah, cerita lain. Selepas sembahyang dah berlaku apa-apa, tak apa. Sebelum sembahyang, sebelum kalau saya tadi yang tadi dia bleeding dekat masa mandi, kita dah sembahyangkan, tak apa. Yang tu tak apa. Jangan masa kita yang ni dia sihat, kita pusing gerak angkat, dia keluar. Adalah kita lihat najis. Kalau najis tu paling besar, dia punya contoh darah besar gini kan, besar tapak tangan, dimaafkan. Tak perlu tukar. Tapi kalau dah memang merangkumi hampir separuh kain kapal itu, hendaklah ditukar. Sikit-sikit tak apa. Cicit macam titik, sana titik, dimaafkan. Kain kapal saja tukar. Tak perlu dimandikan semula, tak perlu dia apa. Kain kapal ni yang terkena najis itu sahaja. Okey. Darah tu kita ambil apa nama kapal, tempel saja. Ya ni. Kalau di mulut tu kita tutup, bersihkan, kesat dengan kapal, bersih, ambil air spray tu, set kita bersihkan saja, tutup, jadi tak keluar. Okay. Jangan sembahyang sekali.
Ustaz, maksud saya kan kalau macam Imam berdarah kan, Ya. kita dah solatkan dia, lepas tu kita dah tanda berkada. Tak apa. Sebab tu masa tu kita dah tak ada ilmu. Dah, yang itu dah selesai. Ah, Sebab dah kita selesai. dah mandikan dia. Masa kita mandi, kita dah sembahyangkan. Dah lepas sembahyang, keluar apa benda keluar lah, tak apa. Yang masalahnya jangan sebelum sembahyang. Sebab yang itu tak apa. Yang itu tak ada masalah. Masalahnya mak saya tu dia sebut nama. Masalahnya mak saya tu sebelum sembahyang memang dah bleeding tau. Tapi dia dah buat dekat. Tak, sebab macam tu tak ada ilmu. Oh ya, tak apa anak bila kita doa moga Allah Taala terima. Jangan susah hati Maji. Dia barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang, merana badan. Jadi Mak Haji jangan risau, insya-Allah Allah Taala Maha Kaya, Maha Adil, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab ketika itu kita jahil. Dia macam Sayyidina Umar, dia pernah bunuh anak dia, tapi Allah Taala tak masukkan dia dalam neraka. Sebab dia buat dalam keadaan Jahil. tak tahu. Kita dah tahu, jangan korek pula kubur tu. Ya, kita serah pada Allah Taala, mohon ampun bagi pihak ibu dan ayah kita. Boleh je sebab itu kalau orang perempuan, minta maaf orang perempuan, kalau tengah mandikan jenazah yang keluar bleeding tu, panggil Tok Imam, tolong sembahyangkan jenazah di tempat mandi. Sebab pasal itu semua orang perempuan. Kalau perempuan pandai nak sembahyangkan, tak apa lah. Kan? Biasanya boleh panggil imam ke Bilal, ni abang, adik beranak ke, halo, kau jadi imam lo, mak ni bleeding dah, masa mandi. Kita boleh beritahu. Tolong buka lah kisah kawan. Panas. Dia memang panas. Memang panas, saya tahu. Memang kuku. Dia panas. Dia pasal dia wool. Kapas dengan kain. Sebab tak ada oksigen. Baik terasa ni panas. Alhamdulillah. Insaf saya. Boleh Memang panas betul, saya akui. Tolong nampak. Sebab itu saya balut dengan kain. Sebab tidak kesian nak bersihkan kapas teruk. Ini pun dah ada dekat. Jadi harap jangan nampak macam tu buatnya. Kalau yang betul-betul jenazah tak adalah lapik. Yang tadi saya lapik dia tu tak ada. Ikut badan dia semua. Sebab kita saya nak kaburkan ni macam-macam ni lah. Kalau tidak dia jenis dia sangkut dekat Tak mau main nanti habis kapek surau. Baju-baju kan. Boleh ya? Dia bagi kena kapek. Alhamdulillah ya. Mak Haji jangan risau Mak Haji. Yang Mak Haji bila tu alhamdulillah selesai dah Mak Haji. Jangan duk tengiang-ngiang tak ada. Iyalah nak macam mana. Itu 2 tahun 3 tahun lepas ya Mak Haji ya. Dan tak apalah Mak Haji jangan risau. Gembiralah insya-Allah. Mak Haji mak Haji tu gembira insya-Allah. Sebab anaknya dah cerdik dah. Ya, betul. Mak syukur alhamdulillah anak aku dah ada ilmu dah. Betul. Dia syukur kita tolong tumpang supaya ilmu kita ini dapat pahala bagi mak kita sebab dia lahirkan kita. Jangan risau. Kita tak rugi apa mak dia insya-Allah. Nak macam mana ya? Allah. Nostalgia yang tak boleh kita imbau balik. Cuma boleh kenang saja. Ya maknanya? Okey. Boleh lah. InsyaAllah kita sama-sama doa. Moga kita dapat laksanakan sebaik mungkin. Dan yang telah lepas tu moga-moga Allah Ta'ala terimalah seadanya. Baik? Okey, insyaAllah kadang itu. Ada soalan ni? Tak ada dah kapan-kapan ni okey ya? Iya. Kalau nak buat lapsi boleh, buat lapsi. Sebab apa tak boleh? Kalau dia ada najis, cuci je najis ni macam kita basuh baju lah. Basuh baju ambil kain tu, buat alas meja. Ustaz mengajar, pakai alas meja tu. Ustaz pun kata dia, bau kau apa baru? Ustaz, baru lepas semayang je dah tak mahir buka. Takkan, buka! Saya tak nak mengajar. Itu Ustaz tu kena mengaji balik dengan Ustaz Yusuf. Aku tak ada lagu kau. Tak ada. Boleh pakai, boleh guna. Mak Haji baik balik bawa baju kurung. Oh, yang putih kapal. Yang itu takkan ambil putih balik Mak Haji. Hak tu buanglah. Sebab dia dah jadi mustakmal, buanglah.
Kalau dia boleh diguna pakai balik, recycle balik, guna. Yang tak boleh guna, ala kulli hal. Assalamualaikum. Tak ada orang nak kutip-kutip kapal, dia mau balik, bawa kau ini pula. Ada tu ada. Oh, yang tu buang lah. Tak ada. Ubat pergi hospital. Ada sabun tangan buat gosok jenazah, buat ubat. Buat apa namanya tu? Itu ubat penunduk namanya. Itu abang Haji tak boleh gerak makan. Itu macam tu. Jangan bagi dosa tu Pak Haji. Tak ada. Kalau sabun tangan kita gunakan, apa benda yang kita dah tak boleh guna lagi, buang. Yang boleh kita gunakan, kita recycle balik. Contoh sabun tu kita boleh gunakan balik. Kain basahan yang kita buat, kain batik dia yang kita buat tudung, kita boleh gunakan balik. Tikar yang buat alas dia, kita boleh gunakan balik. Apa namanya? Tilam yang kita buat baring dia, boleh kita baringkan situ. Kita yang baring situ, tak ada masalah. Ya, jadi kalau kita gunakan itu untuk nak berubat-ubat, itu namanya syirik Haji. Tak ada ya? Ya, saya faham. Bagus soalan tu. Kadang-kadang ada orang suka dia ambil. Ada yang satu lagi, saya ingat lagi tuan-tuan. Saya kadang-kadang terkejut ya. Saya tengah mandi. Anak-anak datang, yang kecil-kecil dulu. Waktu mandi ke bawah tu, kan najis tu. Pinjam, pasal ni kami nak hilang badi, Ustaz. Keluar. Mak dia tengok je. Kenapa Haji? Tak adalah Ustaz, nak marah tak boleh Ustaz. Ada suruh tunggu Haji tu. Bukan air yang keluar tu kan, kalau kita tengok yang ada kacau mandi tu kan, air tu keluar tu kan najis tu. Tai kat situ, apa semua kat situ. Nak mandi buat apa? Mandi air bersih-bersih ada kan elok. Jadi kalau marut ni tolonglah jangan buat saya. Jangan kita ajar hak pelak-pelak ni dia tunggu situ lepas tu Ustaz ni sabun nak ambil tu. Tak ada masalah. Boleh. Okey je. Susah betul Ustaz ni cakap. Macam mana boleh? Dah ya. Ya. Semua carut marut. Kalau tak nak buang. Soalan yang sama saya nak jawab kat kamu juga. Kalau air yang keluar daripada bekas jenazah tadi, air itu mustakmal dan najis. Air najis. Saya tahu nanti itu sabar. Lepas tu adalah satu takung air dalam berdi yang kita tiup-tiup tadi. Ada balance. Kita nak tumpang sekali. Silakan Mak Haji. Ada lebih-lebih sayang nak buang. Kita mandi. Oh sedap. Bukan niat hilang badi. Bukan ingat untuk nak lupakan diri daripada ingat si mati. Bukan. Nak cakap macam lebih ambil kegunaan supaya tak badi. Tak apa. Tapi kalau ada niat kerana nak hilangkan badi, kerana supaya tak teringat-teringat, rindu-rindu, jangan buat saja. Ya. Seseorang yang memandikan jenazah, sunat dia memandikan diri dia selepas memandikan jenazah. Sunat. Bukan kerana nanti roh ikut, tak ada. Ini Nabi kata sunat untuk kita segarkan badan kita dan kita membersihkan kotoran-kotoran daripada jenazah kena pada kita. Sebab untuk mengikut kajian saintifik, seseorang yang telah meninggal dunia, berjuta-juta bakteria ada pada jenazah. Sebab itu tidak digalakkan kita memegang jenazah. Ya? Melawat tak ada, dia tak ada kena-kena dengan jenazah. Dia tengok je. Yang sunat kita mandi, yang ada urusan pegang jenazah. Balik kubur tak ada. Tak tahu kok ada ahli baru kok balik kubur kat tadi. Yang saya tahu, seorang yang memandikan jenazah sunat dia mandi. Mandi tu sunat kan? Sunat. Ada niat kan? Mandi sunat gitu saja. Mandi sunat. Saja aku mandi sunat kerana memandikan jenazah. Selesai. Okey. Dia gini, tujuannya adalah untuk bersihat. Suka bersihat. Sebab
bakteria bila jenazah berlaku kematian, bila seorang meninggal, bakteria aktif. Sebab antibody dah lemah. Bakteria aktif. Beribu-ribu, berjuta-juta bakteria. Kuku dia ke, air liur dia ke, air mata dia, tak kira semua tu. Semua bakteria. Sebab itu kalau kita, sebab itu hanya keluarga dia suruh cium. Tak kena guna, jangan nak cium lah. Kalau cium juga, timbullah bakteria. Bila dah timbul bakteria, mandilah balik. Jangan pergi buat shopping pula. Itu yang balik batuk. Ini kena bati mayat. Asyik bati mayat kat mana tu? Padahal bakteria. Faham tak? Demam. Kenapa demam? Rupanya bakteria lekat. Bukan badi. Ini otak kita tak tahu badi ke apa. Tahu senang badi. Kenan. Senang aja. Orang Melayu nak senang aja. Takutkan orang. Ya? Apa? Belandi gol. Jadi bakteria. Jadi sebab itu segerakan diuruskan jenazah supaya bakteria itu tak lebih aktif dan sebagainya. Faham ya? Sebab itu kalau kita nak mandikan, sebab kita gosok, gunakan apa. Boleh ya? Sekadar tengok je. Sabar lah minah ya, sabar. Gosok orang hidup tak apa. Tak payah mandi. Tapi kalau pegang jenazah tu, kita pegang, ada pegang. Kalau boleh basuh, basuh je lah. Kalau nak mandi, mandi. Sebab tu orang yang mandi ke jenazah biasanya dia basah. Dia basah, maknanya bakteria aktif kat dia. Maka dia sunatlah mandi untuk hilangkan bakteria. Kalau nak pakai Lifebuoy ke, Dettol ke, tak apa. Tapi jangan depan waris. Nanti waris ni aktif. Macam tadi saya mandikan jenazah tadi, tak payah dah saya nak mandikan sebab sama-sama positif negatif. Ya, boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ji, silakan. Macam mana dengan barang-barang sengaja? Barang-barang kita sedekah ke atau simpan? Okey, baju tu jadi harta ke tidak? Baju-baju tu jadi harta ke tidak? Kalau dinilaikan jadi harta ke tidak? Tak ada. Kalau tak ada, dia bukan harta neraka. Jadi bukan harta neraka, kita nak pakai boleh, nak sedekah boleh, nak simpan buat polisi boleh, nak buat frame pun boleh, nak bagi orang pun boleh, nak bakar pun boleh. Ikut suka kita lah. Kalau yang korim dia tu, Ya? macam hatu raya dia. Hatu raya dia? Hatu raya tu kena pilih sendiri lah. Dia anak-anak suku saka awak. Saka. Jangan bagi kat orang pula. Kadang-kadang kita tak tahu orang tua kita ada saka dan sebagainya kan. Kita automatik saka ni dia balik kepada keturunan. Jangan risau. Tak nak pun dia datang tanpa kesedaran. Terima je lah kalau ada, mudah. Tak ada, mudah. Jangan agak-agak ada senang sikit macam orang tua dulu ya. Ada harapan tu. Jadi kita mohon cara nak hilangkan saka tak susah. Selawat banyak-banyak, insya-Allah saka tak akan rasa. Kalau nak juga maknanya dia dah damping bersama-sama sebelum mati lagi orang tu dah dekat kita. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Tak payah bubuh lilin, perah air limau, tak payah. Kalau nak bubuh lilin, perah air limau, ajak sekali dengan Abang Haji, kita buat candlelight dinner. Minum teh TO5. Tu boleh. Boleh faham ya? Ini bubuh lilin seorang-seorang itu macam nak buat apa. Ajak mak kita punya mem kita, ajak kita suami kita kan. Perahkan air limau, buatkan cupcake satu. Jadilah candlelight dinner. Boleh? Ustaz ni ngamuk je. Dah habis nak buat sangat. Nak buat benda aku dapat, buat je supaya Allah Ta'ala redha. Panggil suami, betul tak? Suap. Nak makan sikit bang. Apa pasal? Limau ni pasal? Nak minum TO5. Boleh? Tak boleh tengok kot saya. Ustaz ni karut je. Banyak lawak dia betul-betul dia kata. Tak betul ke saya cakap? Ya? Jadi benda hak itu kita nak hilangkan kurapat, kita buat supaya ia jadi tak kurapat. Selesai. Tukar je. Okey. Jadi tak ada lagi alasan kita kata nak buat perkara-perkara demikian. Boleh nak? Kurapat-kurapat ni bukan amalan kita lah. Itu semua metode-metode daripada zaman Fir'aun, Haman, ya, orang Bani Israel, Yahudi, ya, orang Nasara, semua suka begitu. Jadi kita orang Islam yang
Al-Islam ya'u wa la yu'na alaihim, satu benda yang tinggi, yang mulia. Kenapa kita nak rosak-rosakkan dia dengan benda jahat yang tak ada faedah lagi? Boleh? Ya? Abang Haji boleh ni? Ada soalan lagi? Habis dah? Selesai dah? Ustaz, Ya saya. ni pandangan Ustaz lah kan? Ya. Kan? Ya. Apa pandangan Ustaz tentang ada pihak surau yang menentukan bayaran untuk orang yang mendirikan solat jenazah? Contohnya, kadang-kadang ialah itu kita yang bagi kelas kan, selepas solat kita bagi. Tapi ni dia yang tetapkan. Okey, kalau awak nak pakai 30, RM5. Macam tu. Sedangkan pada masa yang tu pihak keluarga hanya tahu pasal lah untuk bayar beberapa. Kadang yang itu dia tak terfikir, tapi dia dah sediakan. Mungkin dia sediakan RM2, tapi dia kata apa pandangan Ustaz? Apa pandangan Ustaz tentang dia? Banyak-banyak ya sembahyang yang paling makbul doanya ya sembahyang jenazah. Yang paling banyak makbul lah. Sebab sembahyang zuhur, sembahyang asar kita doa tak pernah dapat. Tapi sembahyang jenazah tak payah doa, dah masuk dalam poket. Gurau. Saya nak gurau dulu baru saya jawab. Sabar. Sebab tengah-tengah telaga tu letak RM1. Saya pernah sembahyang dalam satu masjid, tengah doa ni, adalah waris dia letak RM1. Kipeh lah, abang tu. Subhanallah. Ini satu kaedah yang saya tolong jangan buat. Tolong jangan buat. Ustaz, orang nak sedekah boleh. Selepas orang sembahyang dia nak beredar bagi. Itu satu kaedah nak bagi. Kalau nak bagi, tapi bukan duit mati. Duit daripada sumbangan ataupun duit waris. Yang kedua, pihak-pihak pengurusan dimintakan satu jumlah untuk sebagai hadiah kepada penyembahyang. Itu bukan pandangan saya lah ya. Tak kesesuaian untuk kita buat demikian. Sepatutnya kita yang memberi kepada pihak si mati, waris si mati, bukan pihak waris si mati yang kena bagi kepada orang yang datang. Jadi kita sebagai melepaskan fardu kifayah tak perlu bayaran. Tapi kalau dia nak bagi, terima sajalah yang mana ada. Tak perlu kepada bayaran-bayaran yang tak ada. Itu bukan suatu syariat yang dibentukkan. Sebab dia mendatangkan beban, mulai kedua mendatangkan keaiban kepada pihak waris. Saya dah siap RM2 Ustaz. Dia nak RM5 ni mana nak tak. Baik-baik 30 minta 15 shot kan lah. Ya, jadi yang ini akan mendatangkan beban kepada pihak yang menerima musibah. Ya, jadi kalau pihak tu nak bagi sedekah, bagilah. Kalau tak ada, tak ada. Itu pandangan saya. Boleh ya jawapannya? Dan apa pandangan Ustaz dah mengenai sebab saya pernah alami di Seremban lah. Disebabkan dimulai oleh 2-3 orang ni, jadi ramai yang mengikut lah. Jadi satu tradisi. Tradisi tu, tapi lepas tu lah bila kita berilmu dah banyak orang lah. Bila hamba Allah ni membaik, contohnya saya pernah alami bila saya mengaji, dia bagi saya RM30 tau. Kalau 3 hari mengaji. Ya kita mengaji untuk ayah dia kan, sebab kafan. Lepas tu kita pun semayang sama lah, anak-anak semua kan. So dia bagi duit lah. And then ada pula hamba Allah lain yang kata, ish, kalau macam ni kan, dah juga kita pergi ni 3 malam dapat betul. Saya 3 malam saya dapat 150 anak ayah. Alhamdulillah kan. Tetapi apa itu tak pernah rezeki. Tapi katalah kalau saya kata, uish, orang tu mati, dia pun nak buat lagi. Niat saya nak pergi sana sebab nakkan duit tu. Apa nasihat Ustaz dengan orang yang berniat macam tu? Ini bila Mak Haji Ta'ala ni, saya teringat zaman saya sekolah. Saya sekolah Arab, sebelah ni masjid. Bila ada orang kematian, dia akan panggil budak sekolah ke Arab lah. Alhamdulillah, kita pun dapat. Bukan mahal pun masa tu, 5 kupang. Tapi besar lah tahun-tahun 70-an tu. Besar benar lah 5 kupang. Kita pergi sekolah pun bawa kupang. Kan? Dia dapat 5 kupang. Tiap-tiap hari doa, ya Allah ada jenazah, ya Allah ada jenazah. Ini cerita ya, pasal relate dengan soalan kat sini. Ya Allah ada jenazah. Betul, besok ada jenazah. Alhamdulillah, ada jenazah, jom. Jadi itu satu habit yang kurang sihat. Sepatutnya kita buat dengan penuh keikhlasan. Kalau orang tu nak bagi sebagai atas dasar memberi hikmat kepada kita, itu atas pihak budi bicara waris dengan
kita, bukan menjadi satu kemestian ataupun keperluan untuk nak bagi. Tak bayar pun tak apa, bayar pun tak apa. Jadi kalau bayar itu akan mendatangkan tradisi yang menyusahkan orang, tolong berhenti. Sebab dia akan menjadi bias kepada masyarakat yang lain. Mungkin dia mampu bayar, yang tapi tak mampu, kan jadi satu isu dan sebagainya. Kadang-kadang orang Melayu ni pun satu hal, mati pun nak berlumba-lumba, 20 tunjuk. Oh ni kain ni mahal. Oh kita tak beli yang magic punya, kita beli hak yang best. Ada yang kerja dalam ngawut dia. Kan? Itu yang sebab saya boleh nak bagi jawapan. Tak sesuai lah kalau kita menganggap, sebab akan jadi satu dalam jiwa kita, dari ikhlas hilang ikhlas. Kita akan nakkan satu imbuhan. Bila tak dapat, tak mengikut cita rasa kita kata kedekuk baik. Orang baca 3 hari 3 malam 30 sen je dia bagi ni. Mulalah kita nak cakap ikhlas dah tak guna. Kita buat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahu. Tidak perintahkan kamu beribadah kepada Allah kecuali ikhlas dalam setiap agama. Jadi kita buat ni, ingat, bab jenazah, bab kematian, kita letakkan fardu kifayah, tanggungjawab kita. Letak dulu fardu kifayah, lepas itu barulah kita cerita lain. Kalau ada sumbangan kita ambil, kalau ada makan kita makan, dan sebagainya lah. Itu yang awali yang mendatang. Tapi yang mustahak melepaskan tanggungjawab fardu kifayah. Boleh mak dia? Alhamdulillah. Ya ni. Saya. Kalau jenazah tu dia dah berdirikan. Ya. Lepas tu ada sampaikan satu kes kepada polis tak siasat.